Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Nama saya Abdullah Azam bin Abdul Fattah. Kamu semua boleh panggil saya Ustaz Azam. Jadi pada hari yang berbahagia ini, insya-Allah saya akan membentangkan kepada kalian semua berkenaan website ataupun Google Site yang telah saya hasilkan yang berkaitan dengan tajuk yang akan saya bentangkan sebentar saja nanti. Baiklah, pembentangan website ini adalah bagi subjek EDUP 2112 iaitu Teknologi dan Media Pengajaran. Jadi saya akan membentangkan Google Site saya yang mengandungi laman utama, pengenalan, ruang pembelajaran, mari bermain, latihan, rujukan, maklum balas dan penutup. Baiklah, mari kita lihat kepada laman utama Google Site yang saya hasilkan terlebih dahulu. Baik, di sini saya namakan Google Site saya sebagai Teratak Ilmu Ustaz Azam. Jadi di sini saya memberikan sedikit orang kata pengenalan ataupun selamat datang punya ucapan kepada murid-murid, ibu bapa dan cikgu-cikgu yang sudi melayari Google Site saya yang kerdil ini. Baik, jadi jika awak scroll sehingga ke bawah, awak akan dapati satu butang yang akan membawa awak semua pergi ke laman seterusnya iaitu laman pengenalan. Jadi di sini ditulis, adakah anda sudah bersedia? Sila tekan butang di bawah. Boleh kita klik butang pengenalan. Maka Google Site ini akan membawa kita kepada halaman seterusnya. Baik, pada halaman pengenalan ini, saya memulakan dengan sedikit ucapan alu-aluan kepada semua yang sudi melayari Google Site saya. Kemudian saya terus pergi kepada topik yang saya akan bincangkan di dalam Google Site ini, iaitu alat-alat untuk beristinja. Baik, topik ini adalah topik Pendidikan Islam tahun 2. Baik, seterusnya saya kepilkan sekali dokumen standard kurikulum dan pentaksiran Pendidikan Islam tahun 2 DSKP yang ada membincangkan tentang tajuk ini di dalamnya. Kemudian pada kita scroll di bawah kita akan dapati di sana saya selitkan standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif pembelajaran. Di mana standard kandungan bagi saya punya topik adalah 3.1, memahami dan mengamalkan konsep bersuci selain daripada air dalam kehidupan seharian. Manakala bagi standard pembelajaran yang dipilih adalah 3.1.1, menyenaraikan alat bersuci selain daripada air, dan 3.1.2, menerangkan syarat-syarat bersuci selain daripada air. Kemudian bagi objektif pembelajaran yang dipilih adalah yang pertama, murid dapat menyenaraikan alat bersuci selain daripada air. Kemudian yang kedua, murid dapat menerangkan syarat-syarat bersuci selain daripada air. Okey, baiklah. Seterusnya, saya selitkan sedikit pengenalan topik di mana dalam pengenalan topik ini saya membincangkan tentang maksud istinja, apakah kelebihan istinja dan apakah yang akan dibincangkan di dalam ruang pembelajaran dan juga latihan di dalam Google Site yang saya akan bentangkan sebentar saja nanti. Baik, seterusnya jika kita scroll di bawah kita akan dapati dua butang di sini iaitu kembali dan seterusnya. Jika kita klik butang kembali, kita akan dia akan bawa kita kepada laman yang sebelumnya iaitu laman utama. Namun jika kita klik butang seterusnya, dia akan membawa kita kepada laman seterusnya iaitu ruang pembelajaran. Jadi mari kita cuba klik di sini ya, seterusnya. Okey, maka kita sudah masuk ke dalam ruang pembelajaran. Okey, dalam ruang pembelajaran ini adalah ruang di mana anak-anak murid, ibu bapa dan guru-guru dapat belajar tentang topik alat-alat untuk beristinja ini secara lebih mendalam. Lebih kepada teori dan juga saya selitkan sekali gambar-gambar dan juga video-video yang menarik untuk memudahkan anak-anak memahami topik ini dengan lebih mendalam. Baik, yang pertama kita pergi kepada maksud istinja. Jadi saya telah memasukkan gambar ataupun gambar daripada slide Canva yang menerangkan tentang maksud istinja. Jadi awak boleh cuba baca dan hafalkan di sini. Jadi maksud istinja adalah menghilangkan najis yang keluar daripada kubur dan dubur dengan menggunakan air ataupun benda kesat ataupun kedua-duanya sekali. Okey, kemudian setelah maksud istinja, saya terus pergi kepada alat-alat untuk beristinja. Jadi di sini saya selitkan satu gambar yang menerangkan tentang alat utama untuk beristinja iaitu air mutlak. Okey, kemudian di bawahnya pula saya selitkan gambar tentang selain daripada air. Kerana untuk beristinja, alat-alat selain daripada air juga dibenarkan. Tetapi ada syarat-syaratnya iaitu mestilah benda-benda yang kesat. Contohnya saya selitkan di bawah ini, saya masukkan gambar-gambar contoh benda-benda kesat yang boleh digunakan untuk beristinja. Yang pertama kita ada batu, kertas, tisu, kulit kayu dan juga daun kering. Jadi apabila murid-murid melihat gambar-gambar ini, mereka akan dapat bayangan yang lebih jelas dan mereka boleh mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana ataupun apakah alat-alat untuk beristinja selain daripada air. Kemudian setelah kita mengetahui alat-alat untuk beristinja, kita pergi kepada ciri-ciri alat untuk beristinja. Jadi untuk ciri-ciri ini, saya selitkan satu video penerangan tentangnya di dalam video ringkas saya di channel YouTube saya sendiri di mana saya hasilkan sendiri video ini. Jadi anak-anak murid, ibu bapa dan guru-guru boleh klik button mula di sini untuk melihat video ini. Jadi saya cuba klik di sini. Jadi kalian boleh menonton video ini terlebih dahulu selama 2 minit lebih sahaja. Apa semua? Sini Ustaz Azam, saya ingin menerangkan kepada awak semua tentang ciri-ciri alat istinja selain daripada air. Okay, jadi saya akan terangkan kepada awak semua
tentang ciri-ciri alat istinja selain daripada air. Okay, baik. Jadi, tadi adalah video menerangkan tentang ciri-ciri alat untuk beristinja selain daripada air. Di mana saya telah hasilkan video ini sendiri di channel YouTube saya. Baik, seterusnya murid-murid, guru-guru dan ibu bapa akan pelajari tentang syarat-syarat untuk beristinja selain daripada air. Jadi untuk tahun 2 mereka akan belajar 2 syarat utama untuk beristinja selain daripada air. Iaitu yang pertama, najis tersebut mestilah masih belum kering. Okey. Kemudian yang kedua, najis tersebut mestilah tidak berpindah daripada tempat asal. Sebagai contoh, jika seseorang itu qada hajat di satu tempat di point A, maka dia tidak boleh memindahkan najisnya ke point B sebelum dia beristinja. Okey. Jadi kemudian kita akan belajar tentang cara-cara beristinja selain daripada air. Jadi saya telah kepilkan satu gambar yang menunjukkan tentang cara-cara beristinja mengikut turutan yang betul. Baik, jadi mari kita lihat. Yang pertama, kita hendaklah menyapu kubul ataupun dubur kita dengan benda kesat tersebut. Okey, sebagai contoh batu ataupun tisu kita sapu. Kemudian yang kedua, kita hendaklah menyapu dengan 3 kali sapuan. Okey. Kemudian setelah 3 kali sapuan, setiap sapuan tersebut mestilah menggunakan benda yang kesat. Jadi tidak boleh jika kita menyapu dengan 2 kali sapuan dengan batu dan 1 kali sapuan dengan contohnya pasir. Jadi tidak boleh. Jadi kena semuanya menggunakan benda yang kesat dan sebanyak 3 kali sapuan. Okey, baik. Kemudian setelah kita mempelajari tentang alat-alat untuk beristinja dan cara-cara beristinja, kita klik butang seterusnya di sini. Jadi anak-anak, guru-guru atau bapa boleh bermain permainan-permainan yang telah saya sediakan di sini. Jadi saya telah sediakan 4 buah permainan yang sangat menarik. Yang pertama kita ada permainan pagar sesat. Kedua kita ada permainan ketuk tikus mondok. Ketiga permainan carian perkataan. Dan keempat permainan kapal terbang. Jadi murid-murid boleh klik mana-mana yang murid-murid suka ataupun berminat untuk bermain. Kemudian masukkan username dan boleh mula bermain. Di mana permainan ini akan menguji kefahaman murid-murid, bapa dan guru-guru berkenaan dengan alat-alat beristinja yang telah saya terangkan tadi. Jadi kita cuba satu permainan di sini. Sebagai contoh, kita ambil kapal terbang. Ya, awak masukkan nama awak di sini. Kemudian awak semua boleh mula bermain. Tekan perkataan mula. Sebagai contoh, permainan ini hanya memerlukan arrow atas dan bawah. Kita pilih alatan istinja yang betul. Sebagai contoh, tisu. Tisu. Betul. Kemudian dikatakan air. Jadi kita hanya perlu cari air. Cari gambar air yang sesuai. Antara dua ini, pertama adalah baju, kedua adalah air. Okay, jadi itu adalah contoh permainan yang saya sediakan di dalam Google Site ini. Ada 3 lagi permainan yang boleh dipilih dan boleh dimainkan oleh semua. Jadi setelah anda bermain permainan, setelah seronok bermain dan faham, kemudian anda boleh klik butang seterusnya di bawah. Kita akan pergi kepada ruang latihan. Okey, jadi inilah sebenarnya akan menguji kefahaman awak semua tentang topik yang telah kita belajar sebentar tadi. Jadi untuk latihan juga saya sediakan 3 latihan yang berbeza untuk 3 tahap yang berbeza. Jadi untuk latihan pemulihan boleh menjawab latihan 2. Manakala untuk latihan pengayaan boleh menjawab latihan 1. Latihan 3 adalah untuk murid-murid yang berada di latihan pengukuhan. Okey, baik. Jika kalian semua sudah menjawab kuis dan juga telah membuat latihan dengan sempurna, awak semua boleh klik butang seterusnya di bawah. Jadi sini saya kepilkan dan sertakan rujukan-rujukan yang telah digunakan untuk menghasilkan Google Site ini, iaitu yang pertama YouTube, yang kedua buku teks pendidikan Islam tahun 2 dan yang ketiga di SKP pendidikan Islam tahun 2. Kemudian seterusnya, di sini adalah ruang maklum balas. Jadi saya amat mengharapkan guru-guru, murid-murid dan juga ibu bapa sanggup mengisi ruang maklum balas di sini supaya saya boleh mengadakan penambahbaikan ataupun memperbaiki apa-apa yang saya patut baiki untuk menjadikan Google Site ini lebih menarik dan lebih bermanfaat untuk semua. Boleh klik saja ruang maklum balas di bawah dan akan membawa tuan-tuan, guru-guru, ibu bapa dan murid-murid ke ruang maklum balas seperti yang saya tunjukkan ini. Okey, baik. Seterusnya klik butang seterusnya. Ini adalah penutup bagi saya punya Google Site. Di sini saya sertakan ucapan penghargaan kepada semua di atas Google Site Teratak Ilmu Ustaz Azam yang telah dihasilkan ini. Dan saya amat berharap bahawa Google Site ini dapat dimanfaatkan oleh semua dan dapat memberikan kebaikan dunia dan akhirat kepada saya dan juga kepada awak semua. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang dapatan kebolehgunaan soal selidik Google Form tentang website yang telah saya hasilkan. Jadi soal selidik ini mengandungi 6 bahagian, iaitu kejelasan kandungan, tahap interaktiviti, reka bentuk visual dan mesra pengguna, kesesuaian media, keberkesanan keseluruhan dan cadangan penambahbaikan. Google Form ini telah dijawab oleh 32 orang responden. Ini adalah latar belakang responden yang terdiri daripada guru, murid dan ibu bapa serta kategori umur mereka. Dan untuk bahagian A ini adalah berkenaan tentang kejelasan kandungan di mana responden ditanya 4 soalan yang berkaitan.
Dan kalau untuk bahagian B, responden akan ditanya tentang tahap interaktiviti Google Site, di mana saya juga menyediakan 4 soalan yang berkaitan. Dan kalau untuk bahagian C, responden ditanya 3 soalan berkaitan reka bentuk visual dan mesra pengguna. Untuk bahagian D pula, responden ditanya 3 soalan berkaitan kesesuaian media. Dan untuk bahagian E, responden juga ditanya tentang 3 soalan berkaitan keberkesanan keseluruhan Google Site. Dan di bahagian terakhir, responden memberikan cadangan penambahbaikan di mana kita dapat lihat pelbagai cadangan telah diberikan oleh responden berkenaan penambahbaikan yang boleh dibuat oleh saya sendiri untuk keberhasilan Google Site yang dihasilkan. Jadi itu sahaja pembentangan saya untuk Google Site dan juga dapatan maklum balas Google Form yang telah saya kutip daripada responden. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.